pertama sekali pengaruh luar tu besar dia punya konteks dia. Sebab kita boleh cakap pengaruh luar tu adalah pengaruh daripada universiti luar, kita boleh cakap pengaruh luar tu daripada syarikat-syarikat besar dan juga mana-mana parti-parti politik luar. Tapi untuk setakat ini kalau kita lihat sebenarnya kebanyakan gerakan mahasiswa yang berkempen dalam ini memperjuangkan hak-hak dan isu-isu pelajar Universiti Malaya itu sendiri. Internally lah. Ya, internally. Jadi saya tak rasakan bahawa adanya campur tangan pihak luar itu sendiri. Hai semua, saya Ani Sofia dan anda sedang menonton Uni Malaya Podcast. Okay guys, so topik yang kita nak sembang pada hari ini merupakan topik yang saya kira tengah hangat diperbincangkan oleh student, staff atau pelbagai entiti dekat dalam UM sendiri. Tak kisahlah sama ada secara fizikal ke, dekat social media ke. And kita boleh tengok sendiri suasana dekat dalam kampus UM memang meriah dengan pelbagai poster, banner, banting dengan pelbagai logo, warna dan sebagainya. Jadi, apa maksudnya? Satu je, pilihan raya kampus Universiti Malaya nak dekat. Jadi kalau kita sebut tentang pilihan raya kampus kan, mesti macam like most of you guys fikir tentang calon-calon ataupun hari pengundian. Tapi ramai yang tak tahu tau sebenarnya banyak benda yang berlaku di sebalik tabir pilihan raya kampus itu sendiri. Jadi topik yang kita nak sembang pada hari ini bertajuk Di Sebalik Tabir Pilihan Raya Kampus. Hari ini kita bersama dengan dua orang kuat ataupun saya kira tulang belakang lah untuk pilihan raya kampus Universiti Malaya. Kita ada Jason, Presiden UMCEC. Apa khabar Jason? Khabar baik. Kita ada Adam, Bendahari UMCEC. Apa khabar? Khabar baik. So nak tanya sikit lah, apa perasaan korang berdua kan menjelang ambang pilihan raya kampus ni? Rasa nervous ke? Rasa excited? Or rasa macam biasa-biasa je sebab yelah dah banyak kali buat kan, dah bertahun-tahun dah. I mean to be honest, saya ini kali kedua saya mencampur dalam itu event. So for me biasalah. Yelah sebab setiap tahun pun lain-lain kan. Betul. Cabaran dia. Adam rasa macam mana? Kalau saya, sebabkan ini kali pertama saya jadi sebagai menjadi organizer untuk jawatankuasa, jadi saya rasa agak nervous dan juga excited juga sebab kita boleh mengundi kan. Untuk ini adalah kali pertama saya mengundi sebab tahun lepas tak boleh verified. Jadi tahun ni adalah kali pertama untuk saya mengundi. Jadi excited dan nervous tu bercampur baur. Oh, sebab Adam dah tahun kedua tapi baru first time mengundi. Ya, betul. Oh, sebab ada masalah before ya, dia. Betul. So awak pun excited lah nak jadi first time mengundi and first time nak jadi organizer. Okay, faham? Okay, so kita mulakan dengan introduction dulu lah. So mungkin ada pelajar tahun baru ataupun kita panggil freshies yang tak tahu apa tu pilihan raya. And kalau diorang tahu pun, diorang tak tahu tau sebenarnya wujudnya jawatan kuasa ataupun UMCEC untuk menjalankan pilihan raya kampus ni. Jadi boleh tak korang macam introduce lah apa tu UMCEC and apa peranan UMCEC dalam konteks pilihan raya kampus ni? Okay, saya give some sejarah lah. Okay. So, Jabatan Kuasa Pilihan Raya Kampus Universiti Malaya adalah organisasi yang ditubuh pada tahun 2018 kalau saya tak silap. So, ini organisasi yang previously before 2018 KMUM tak wujud lagi. Dia panggil MPPUM, Majlis Pewakil. So, dia election, dia fully run by HCP untuk pilih perwakilan kita lah. Tapi by 2018 after G14 dia kerajaan Malaysia dan pentadbiran universiti cakap okey kita mahu autonomi pelajar. So dia tubuhkan UMCEC untuk bagi pelajar opportunity untuk fully manage itu election. So how are we selected? So kita akan KMUM akan ditubuh satu selection committee akan menjemput klub-klub lain, klub-klub Universiti Malaya untuk form 15 selection committee dan selection committee dia akan pilih 11 orang untuk form jawatan kuasa induk pilihan raya kampus. Okay. So terdapat 11 orang, kita akan pilih presiden, timbalan presiden dan ketua-ketua unit lah. So fungsi kita ada untuk manage itu election lah. So kita akan ada buat pelbagai event sebagai town hall, bengkel, hari penamaan calon,
debat yang kita buat semalam, correct. Dan hopefully on Monday itu hari pengundian lah. So we buat itu events untuk boost itu interaksi dengan pelajar and hopefully boleh boost itu turnout. Okay, Jason dan Adam, tadi kan kita dah tahulah pasal sejarah, kita dah tahu pasal you guys punya peranan UMCEC itu sendiri. Jadi kan kita nak menjelang ambang pilihan raya kampus ni, tak lama lagi dah hari Isnin ni, betul tak? Betul. Ya, betul. So nak tahulah sikit macam mana perancangan dan pelaksanaan yang korang buat dari segi pengurusan ke, dari segi teknikal ataupun logistik untuk menjayakan pilihan raya kampus ni. Boleh tak share sikit? Maybe Adam boleh share dulu? Apa yang saya boleh share adalah dari segi contohnya saya daripada bendahari, saya memang prepare all the food, saya prepare all the banner banting untuk semua tu, tetapi design dilakukan oleh publicity lah. Dan juga dari segi pengurusan dari segi logistik, sebenarnya logistik lebih kepada menempah tempat-tempat seperti dewan dan sebagainya, dan juga teknikal lebih kepada mengumpul data-data pengundi dan juga data-data daripada setiap calon-calon untuk diberikan ke PTM untuk diletakkan dalam sistem. Ya, Jason? So untuk you macam like work closely with logistik lah. You bendahari more to logistik, betul? Boleh dikatakan saya work closely dengan semua orang sebabkan kita nak pastikan setiap contohnya kalau ada pemerhati datang, kita nak tahu berapa ramai supaya kita boleh prepare all the food for them jugalah. Itu antara peranan bendahari dan logistik di situlah. How about you, Jason? Okay, actually sejak I will talk more general lah, sebagai president kita mahu oversee semua kan. So kita ada plan since March, February, kita plan sudah 6 hingga 8 bulan. Kita plan itu events, just now kita cakap thank you town hall, macam UMWAWI kita untuk brief itu freshies. Freshies dia sekarang setakat 19 tahun, 20 tahun, dia tak participate lagi dalam proses pilihan raya umum. So di dalam kampus kita boleh memupuk mereka untuk first time experience untuk pilihan raya. Yelah, dia orang tak mengundi lagi kan, sebab dia orang baru 18. Ya, betul. So dia boleh experience lah dulu dalam kampus and hopefully dia boleh bagi itu experience dalam pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan seterusnya lah. Dan untuk perancangan kita as what Adam cakap, kita plan dengan logistik, ialah Kenway, and then publicity, Syahid, dan technical ialah Amira. So ketiga-tiga ini sangat mantap lah untuk rancangan ini. Like pendebat kita ialah partner logistics untuk itu debat perdana. So kita handle itu venue booking, kita handle itu manpower, dan Morum handle itu content lah. So kita mesti kerjasama dengan pelbagai pihak dan hopefully on Monday, because Monday kita akan set up itu help desk. Help desk ini paling kali pertama kita buat ini. So kalau students ada apa-apa masalah teknikal, ada masalah kita akan buka itu help desk dalam pelbagai faculty dan you boleh datang kepada tempat-tempat ini untuk ask some questions lah. So hopefully semua orang boleh undi pada hari Isnin. Okay. So maksudnya kalau hari Isnin ni diorang ada masalah ke apa, boleh berhubungi helpdesk lah? Ya, betul. Betul. Setakat ini kita confirm dalam 4 venue untuk helpdesk, ialah Koridor H11 FPE, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Cube 2 Fakulti Engineering Kejuruteraan, badminton court dekat Fakulti Sports Exercise dan Akademi Pengajian Islam, dan bilik VIP KPS. So hopefully if ada apa-apa masalah boleh datang kepada tempat-tempat ini lah. Okay. So kita boleh nampak lah memang korang dah well prepared and memang dah buat banyak kerjasama dengan Morum dan sebagainya. So nak tahu sikit lah dalam segi planning, dari segi pelaksanaan tu, apa sebenarnya cabaran yang paling besar lah yang pernah korang hadapi sepanjang proses pilihan raya ni? Mungkin Okay, boleh. So as president kita oversee semua. Saya oversee semua lah. So ada banyak cabaran. But if you want pinpoint untuk satu cabaran yang terbesar, ialah hari penamaan calon. Because pada pilihan raya ini terbanyak calon, 106 calon. Oh, ramai. So
after kita siapkan itu bernamaan, kita ada proses pantahan dan proses rayuan. We broke the record, 42 pantahan. Oh, banyaknya. Dia tak suka. Alright. So ketua pantahan dan panel pantahan kita sangat busy. So that's why kita, I think if you look at social media posting, kita delaykan itu masa untuk rayuan kerana kita mau guna 3 jam untuk siapkan itu penamaan pantahan calon. So tempat ini kita, after kita buat our decision, kita pass ke panel rayuan yang ialah jawatankuasa yang kita buat independent kepada kita. Because untuk fact lah, kita ada 2 jawatankuasa yang bebas kepada kita, ialah jawatankuasa rayuan dan jawatankuasa audit. Dalam jawatankuasa ini, dia ada 1 pencara UM, 1 staff UM dan 1 pelajar. So this is to keep us in check lah. So kita tidak menyalahguna kuasa kita. So untuk panel rayuan ya untuk review balik decision panel pantahan, dan panel dan jawatankuasa audit ialah untuk audit itu our financials, our processes. Dia akan check kita lah. So kita tak boleh penyalahguna kuasa lah. So maybe you can add on, Adam. Untuk add on, saya rasa dari segi bendahari bagi saya tidak banyaklah cabaran yang boleh dikatakan, tapi dari segi mungkin macam penempahan makanan contohnya, sebab kadang-kadang kita tahu catering kan, tak semua catering dia adalah vendor UM kan, jadi kita tak boleh suka hati takut kena food poisoning kan orang lain, jadi dia pula disalahkan. Jadi dari segi contohnya saya boleh highlightkan adalah seperti logistik. Kerana logistik saya rasa mereka berjaya menempah tempat-tempat, walaupun saat last minute mereka berjaya menempah tempat. Dan saya juga ingin shout out kepada Kenway lah, kerana Kenway bagi saya contohnya kalau email tak reply, dia akan sendiri pergi fakulti tersebut, jumpa dengan ya betul, jumpa dengan orang fakulti tersebut dan juga minta tempat tersebut untuk set up booth ataupun sebagainya. Yelah, sebab sekarang tengah banyak event kan, happening kat UM kan. Dia sangat mantap. Dia always go ronda UM with dia Dara head of legal untuk check untuk surrounding, ada orang itu banner dan banting, ada betul ke? Ya. Oh, so bagus lah actually, korang memang apa yang korang buat mesti ada cabaran, tapi korang actually dapatlah selesaikan semua cabaran dan masalah tu. So good job. Thank you. Okay guys, soalan seterusnya dia macam sedikit cepumas sikit, tapi soalan ni penting, iaitu berkaitan dengan ketelusan dan integriti. So mesti ramai yang nak tahu macam mana pihak UMCEC pastikan proses pilihan raya ni betul-betul adil, telus dan bebas daripada sebarang pengaruh luar lah. So macam mana? Boleh? Saya cakap dulu. So I think just now saya add on lah, saya ada jawatankuasa rayuan, jawatankuasa audit yang kebebas lah. So ini jawatankuasa itu form untuk supaya kita jawatankuasa induk tidak menyalahgunakan kuasa. So since dia bebas, dia ada opinion mereka, and then kita tidak boleh, I think dalam rubuk jawatankuasa rayuan, keputusan mereka adalah mutlamak. Muktamad. Ya, betul. So any decision dia make after kita pada kita tak boleh ubah. Okay. So ini ialah check kepada kita lah. Dan jawatankuasa audit, fungsi dia adalah untuk check semua decision kita. So kalau kita buat itu macam hari ini kita buat itu debate, hari ini kita buat undian, macam mana kita akan undi, macam mana kita akan proses, kita akan menyampaikan sesuatu report kepada jawatankuasa rayuan dan jawatankuasa audit, dan audit committee dia akan check dulu dan dia akan menyelesaikan sesuatu report dia sendiri yang bebas. So in the end kita ada itu jawatankuasa untuk check kita, and then kita also pun ada report kepada HCP dan student front. So kita also act as a mediator kepada mereka. So this is also another way kita keep us in check lah. So jawatankuasa ni semua under UMCEC sendiri ke ataupun bukan? Technically tak ada. Oh, technically tak. Bebas punya. Kita boleh nominate mereka, tapi kuasa-kuasa dia adalah perasingan dengan kita. Okay. Kalau macam dari saya untuk memastikan untuk pengaruh luar tersebut kan,
Pertama sekali pengaruh luar tu besar dia punya konteks dia. Sebab kita boleh cakap pengaruh luar tu adalah pengaruh daripada universiti luar, kita boleh cakap pengaruh luar tu daripada syarikat-syarikat besar dan juga mana-mana parti-parti politik luar. Tapi untuk setakat ini kalau kita lihat sebenarnya kebanyakan gerakan mahasiswa yang berkempen dalam ini memperjuangkan hak-hak dan isu-isu pelajar Universiti Malaya itu sendiri. Internally lah. Ya, internally. Jadi saya tak rasakan bahawa adanya campur tangan pihak luar itu sendiri. Dan saya rasa kalau ada pun mungkin itu tak terbuka, tetapi walaupun sebegitu, semestinya kalau pihak luar kalau campur tangan dia mesti nak ada benefit kepada diri sendiri kan. Tetapi kalau kita lihat di sini tidak ada, maksudnya kita tak boleh lihat benda itu secara jelas yang gerakan mahasiswa itu tersebut memberi benefit kepada yang luar. Jadi saya percaya tidak ada apa-apa campur tangan pihak luar terhadap gerakan mahasiswa dan juga terhadap pelajar-pelajar itu sendiri untuk menjadi kesatuan dan juga pilihan raya. So jadi kalau perkara tu ada, contoh kita wujudnya kira campur tangan orang luar, so kita boleh rujuk kepada jabatan-jabatan yang Jason sebut tadi lah kan? Ya, betul. And then also saya add on, semua student fund is actually compulsory, mandatory untuk submit satu financial statement kepada kita after pilihan raya. So itu ialah dia bukti untuk kita control lah, so kita boleh check whether where is their financial income, where they spend, and hopefully kita boleh check ada ke pengaruh luar. Okey lah, nampak lah memang UMCAC ni memang kiranya wujudnya transparansi lah dalam pelaksanaan dan perancangan pilihan raya kampus kali ni. Okey, so sekarang kita nak masuk bahagian yang kiranya close to us lah, sebab you guys pelajar, I pun pelajar. So kita nak tahulah daripada UMCAC sendiri, sebagai pelajar kan, korang lebih faham pattern pelajar. Mungkin ada yang tak nak ambil tahu, mungkin yang terlebih ambil tahu. Jadi apa sebenarnya strategi UMCAC untuk menarik lebih ramai pelajar untuk turun mengundi? Pertama sekali saya rasa dari segi pengundian ini kita ada voucher yang akan diberikan kepada pelajar tersebut. Antaranya adalah voucher daripada Zeus Coffee sebanyak 15% kalau tak silap. Jadi kalau tanya saya, salah satu lagi cara adalah untuk menarik pelajar mengundi adalah kita memudahkan cara untuk pelajar mengundi, iaitu melalui online. Tapi kita berharap lepas ni kita akan boleh melakukan physical voting lah, sebab barulah kita boleh rasa feeling macam pilihan raya kat Malaysia kan. Baru nampak macam jari ada biru tanda. Gitu. Boleh pergi claim Zeus dengan tunjuk saya dah mengundi. Instead of digital voucher, kita boleh tunjuk jari kan. Jadi itu antara strategi yang dilakukan oleh CEC sendirilah. Tapi it's macam like planning lah. Untuk kali ni belum lagi lah kan. Ya, mungkin ke depan kita boleh buat physical election juga lepas ni. Okay, shout out to UMCAC sesi depan. Okay, selain daripada kiranya cara untuk menarik perhatian tu kan, I nak tahu if korang rasa ada tak wujud trend penurunan ke ataupun kenaikan ke terhadap pelajar-pelajar yang turun mengundi sepanjang tahun lah, maksudnya tahun lepas ke, 2-3 tahun lepas ke? Okay, berdasarkan statistik for the past few years, actually we can see a increase dengan voter turnout. I think post-pandemic ialah 59-60% dan sekarang last election ialah 69-70%. Oh, dia naik lah. Ada naik. So, although kita satu hari je itu voting untuk pada sesi ini, kita harap students akan mengundi lah. I think you can see this dengan engagement. Because head of publicity saya, Syahid, dia call saya pada yesterday. Dia cakap ada 750 orang yang engagement dalam Instagram. Oh, okey. Maksudnya memang student memang nak tahulah pasal pilihan raya kampus ni kan. Memang publicity mantap lah. Tak salah kalau kita mengundi akan dapat merit, betul? Betul, ada 10 merit markah yang akan dapat. As we know, 10 merit markah ada merit markah yang tinggi. I think it's the same as pengarah projek. Ya, betul. So you guys tak perlu susah-susah nak join aktiviti, korang turun mengundi je dah dapat 10 merit. So nak tak nak kena turun mengundi. Okay, untuk soalan terakhir ni guys, sebab you guys dah cerita pasal sejarah, penubuhan, korang cerita pasal planning, execution, challenges yang korang went through sepanjang proses pilihan raya ni kan. So saya nak tahulah, apa perkara yang paling membanggakan lah yang korang rasa sepanjang semua proses ni?
Bagi saya perkara yang membanggakan saya adalah pertama sekali teamwork lah. Kerana teamwork dalam CEC ni bagi saya walaupun ada cabaran yang susah, contohnya tak boleh liaise dengan universiti itu dan ini, tetapi kita boleh selesaikannya dengan cepat, terutamanya dari pihak ER. Dari segi legal unit kita boleh lihat bagaimana mereka merangka ke semua undang-undang tersebut dengan penuh teliti dan make sure tak ada kelompongan-kelompongan. Jadi saya walaupun ada hiccups here and there, tetapi kita dapat bekerjasama dan juga bekerja secara profesional di dalam tim dalam CEC itu sendiri dan bukan bergaduh-gaduh, ada backlog, healthy lah relationship tersebut. How about you? I think saya setuju dengan Adam. I will add on that I don't see this committee as a committee lah. I see it as keluarga lah. Keluarga besar. So the level of us, even the secretariat dan volunteer, I can see they put their all into event ini. And then even though kita lose some of our committee members, such as mantan president Aaron, we still love him. And then we thank him for all his leadership lah over the past few months as well. And then I just see this as a big place where kita sudah learn, kita ada cabaran, kita solve together, and hopefully kita akan bawa itu experience kepada event-event lain and maybe into the real world lah. It's good lah to know yang you guys actually had a very good experience within the UMCEC sendiri, and hopefully nanti UMCEC sesi lepas pun akan dapat rasa experience yang sama lah macam korang rasa, betul tak? InsyaAllah. Please join UMCEC for the next 10 years. Thank you. Dengar tu, siapa yang berminat mungkin boleh apply nanti. Okay, so mungkin ada ke korang rasa macam penambahbaikan ke suggestion yang boleh buat untuk tambah baik lah, improve anything throughout the process untuk pilihan raya yang akan datang? Kalau tanya saya mengharapkan lebih ramai wanita di dalam CEC sini. Wanita? Ya betul. Sekarang ini kita dapat lihat ada 3 wanita dan jadi saya mengharapkan lebih ramai wanita melibatkan diri dalam dunia politik, kerana kita lihat tak ramai wanita yang sekarang ini libat dalam dunia politik dan kebanyakannya adalah lelaki. Saya bukan it's not like really about a gender, but it's actually about the voice. So women empowerment. Ya betul. Okay. That is That's a good one. Improvement that we should do lah. I think for me, saya akan split into dua part lah. Satu dalam locally UM, and then one hopefully boleh expand ke nationwide lah. Okay. Locally, saya mengharap kita akan mengundi balik untuk mengundi secara fizikal. Macam GE. Macam GE. Okay. Sekarang secara online. It's not, although online kita boleh improve kita tekan button je. Tapi where's the participation? Kita mesti ada voter participation. Maybe kita boleh physical, kita boleh faculty, kita mengundi, kita ada job. And once kita job, boleh akan discount. Macam the real GE lah. The assignment boleh post kat social media, kat Instagram, tag PRK UM macam tu. And then it will be more interesting lah. But then we need the manpower lah untuk of course. And then I think secondly is a more bold initiative lah yang tidak dilaku dalam seluruh Malaysia. Ialah saya mahu menukarkan sistem pengundian dari first past the post to what we call ranked choice voting. So let me explain itu terms lah. Because sekarang kita undian dengan sistem first past the post. Saya mahu menukarkan sistem kepada ranked choice voting. So let me explain sedikit lah apa first past the post, apa ranked choice voting. First past the post ialah siapa yang dapat undian yang tertinggi despite tak ada majority akan menang. Yalah macam yang kita buat sekarang lah kan? Ya, betul. So, saya give example, general example. Let's say ada 3 parti, calon A, calon B, calon C. Kalau calon A dapat undian yang tertinggi, let's say 39-40%, dia pun menang. Tapi orang lain akan cakap 60% orang saya tak undian. Saya tak buat dia pun. Why can he represent me? So, ranked choice voting ada penambahbaikan itu sistem. Dia akan, instead of you cross satu candidate saja, you akan rank 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam sistem Australia. So siapa yang dapat undian yang terendah, undian mereka akan redistribute kepada calon lain-lain dan itu terusan until satu orang dapat majority undian. So in that fact, orang akan cakap, okay, ini orang akan represent saya. Okay. Yelah, maksudnya walaupun it's not your first choice, tapi the second person is actually you consider jugalah untuk dia represent you. And what's the situation, what we call vote splitting lah. So, parti-parti minor pun dapat chance untuk come up lah. Okay. Interesting. I think that's a good suggestion. Maybe kita boleh tengoklah macam mana dia boleh memberikan impact. I think
dia akan memberi impak yang berbeza lah terhadap kita punya pilihan raya pada masa akan datang. Betul. Okay, kita dah sampai ke penghujung podcast kita pada kali ini. So mungkin any last word from any of you guys? Maybe Anambas? Daripada saya ingin nyatakan di sini bahawa undian anda adalah sangat bermakna. Jangan cakap tak apalah seorang tak undi, kerana mungkin anda cakap seorang cakap begitu, tapi mungkin 100 orang lain belakang anda pun cakap sebegitu juga, jadi ended up 100 undian pun tak dapat lah. Jadi keluar mengundi, kerana mengundi kali ini sangat senang. Duduk diam kuliah pun boleh mengundi sebenarnya. Jadi saya harap kesenangan ini boleh memberikan anda accessibility untuk mengundi, untuk keluar mengundi dan mengundi calon yang mana anda fikir secara rationally adalah mengikut kehendak dan mampu menunaikan tanggungjawab. Bukan calon yang rasa macam, oh cantik orang ni, oh handsome orang ni, saya undi. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Jason and Adam sebab sudi bersama dengan kami pada hari ini di Uni Malaya Podcast. Jadi saya rasa lepas ni mungkin pelajar akan lebih faham dan kenal apa itu UMCEC yang memang memainkan peranan penting dalam pilihan raya kampus Universiti Malaya pada kali ini. Jadi untuk semua yang mendengar, jangan lupa untuk ambil bahagian dekat dalam pilihan raya kampus pada hari Isnin ini. Sebab apa? Suara anda memang sangat bermakna dan mampu untuk membawa kepada perubahan. Saya Ani Sofia, host anda untuk kali ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang di Uni Malaya Podcast. Bye!